menarik jiwa, sangat memberi kenangan. Betul? Cuma satu perkataan je. Hadir. Biasa. Dia tak jadi. Kenapa Batin? Tak ada lah. Sonok Batin? Ride kali ni sonok tak? Okey je, tak ada masalah. Alhamdulillah. Legend tu. Diorang ni legend tu. Perang ni dah ada CCTV. Ada CCTV ni. Ni train 169 jenis repeat. Assalamualaikum dari Nakhon Ratchasima. Kita sekarang hari ke 13 12, hari ke 12 total dah masuk Thailand. So kita akan turun ke Bangkok, santai-santai lah, tak jauh pun, dalam 5-6 jam lah. Tadi memang balai. So sambil jalan tu kita singgah kedai makan. Ocek. Underbike semua hala ke Bangkok. Luncur. Okey, kita hala ke Bangkok, tapi kita nyambil linggah sekedar sarapan koyak tiang. Kita tak jadi pergi Lopburi sebab hari ni nak bersantai sahaja. Kalau masuk Lopburi kena tambah lagi 2 jam lagi. Malas lah. Alhamdulillah. Okey, Bukit Koi Yai Tiang. Nama tempat dia Koi Yai Tiang. Dari jauh nampak kincir angin. Ni kincir angin. Rasanya ni yang paling dekat dengan Bangkok ah. Lepas tu ada perkampungan Muslim dekat belah atas. Maintain tengah je. Syafiq bila member laju. Orang nak buat video. Tak apa, saya record je. Banyak pula signboard dia. Okey deh, jap. Kanan clear Jagi kanan clear. Laju pula kereta ni. Jap masuk balik. Signboard dah tak ada. Apa yang awak ketung bobor awak? Tengok jalan
Tak lagi. Dalam 10 minit kita ambil gambar dulu. Lepas tu baru pergi makan. Kata kenyang tadi. Lapar tadi ni. Nama dia Koyai Tiang. Bukit pun ada kan? Bukit satu je kijang ini. Macam tak function je. Di mana lah? Alasan lah. Alasan lupa nak bawa rumah lagi Bukit Lagi 1 kilo lebih. Belum, nanti atas. Nanti dia jumpa macam pondok apa? Wow. Tu pondok tau. Ke atas lagi. Allah, ada bumping. Yes, dah sampai puncak dah. Tak tahulah. Rasa tak ada orang. Jalan je lah. Ya, safety welcome tu je. Asal lagi satu tak gerak bearing rosak Kat atas Din. Nanti kat atas pun nampak kincang ni semua. Buat tape Discord dia macam connect tak connect lah. Okey, dah boleh sesi bergambar. Tak nak cari mana kita nak pok gambar mana hujung sana. Dia punya ni apa takungan air. Ini kawasan tanahan hujan. Memang pelik. Dia generate air sini pun. Boleh lalu. Tinggal depan tadi je lah. Kan, depan sana kan? Depan tu. Ya, kita patah balik. Itu pun ada tempat. Tak ada di Motorbike boleh? Oh, di sebelah sana. Ya, patah balik. Tanah cakap dia. Tanah. Mana? Hari ni santai. Hari sejuk bang. Hari ni sekejap je. Kau 2 jam lagi 2 jam dah sampai dah Bangkok. Nak buat apa Tak rasa. Tak rasa hari ni. Naughty yang please. Naughty. Oh, tak. Lubang. Tadi langgar lubang pun macam Tak rasa. Hari ni tak ada lubang. tak ada lubang awak Pelik lah. Awak bukan langgar lubang tadi. Tu bukan lubang Ada. Ya. Terima kasih ya Super Bright. Mantap. Sponsor jaket. Rasa berbesar hati kepada pihak sponsor. Semoga murah rezeki dan Sponsor Sponsor lagi. lagi. Alright. Sampai demam member. Okay, kita santai dekat Koyai Tiang. Yes. Bagi kat Abel tu. Bagi diorang dua, bagi kosong dulu. Bagi kosong. Bagi nampak kita je. Slow. Alah Syafiq jauhnya.
Rapat. Oh, Rapat. Watung pula. Watik slow. Oh, Watik tak ada lah dalam ni. Boleh lah di. Boleh. Okey, cun. Okey, rapat-rapat. Keluar sikit Din. Kau rapat ke kiri tak? Okey dah. Cun. Keluar sikit. Jangan tutup Watung. Watung kau dah besar. Sini. Kau break. Kau jarak sikit dengan Watung. Sini. Sini ke? Watik dah nampak. Watik. Sini ke? Okey. Tapi Watik pula tak nampak. Kita belakang nak potong. Nanti nampak sini ke? Sini. Watik tengah sikit. Watik kiri betul. Boleh lah. Okey, cun. Ini cun. Boleh tak? Lepas tangan. Baik tu. Okey, dah habis dah. Park here. Okay. Mana cok nak parking? Sini hujung ni. Wow. Jauh no. Nak parking sini? Tak jauh, depan lah. Depan tepi jalan lah Din. Tepi jalan lah. Parking tepi jalan. Sekarang lah Din, sekarang. Waktu dah ada parking lah. Barulah. Oops. Alhamdulillah, setelah berapa hari kita tak jumpa? Kopi. Kau mau kai? Kopi O. Call ke? Black coffee. Black kopi. Oh, lain macam kopi. Order je ni. Tak, dia cakap Melayu. Oh. Okey, Dia translate. kai. Masing-masing dah kenyang. Kita nak hala ke train Bang Sui dulu. Kita nak tengok esok pukul berapa kena hantar motor. Member dia punya rindu dengan Laos tu. Dia cari langgar jalan berlubang kan. Dah rindu Laos lah tu. Alright, kita dah nak masuk kawasan Bangkok. Lagi sejam. Kita rehat sekejap. Ngantuk gila lepas brunch tadi. Ngantuk, amat ngantuk. Ni rasa segar sikit. So kita sambung perjalanan. Kawasan bandar utama ni memang mengelirukan kalau Google Map ni. Satu laluan motor, ada satu tol. Oh pening.
Warna hijau boleh masuk. Oh. Kan biru highway kan bang? Oh dia terbalik dengan kita. Ya kita hijau highway kan. Biru jalan negeri kan. Oh patutlah memenangkan kepala. Okey faham. Lagi sekilo lebih belok kiri. Wih, dia punya jalan agak memeningkan Dapat tangkap ke saya? Oi. Oi. So nak check in dulu ke makan dulu nanti? Makan dulu. Baik. Tu betul gak lu. Oh takut parking lah paman. Kawasan bandar kan parking susah sikit. Okay Den, sampai dah Den tu. Nampak Bang Sui. Ni ambil gambar kat sini ni esok. Bang Sui Junction. Kita parking and then tanya. Tuang decide untuk tinggalkan motor terus sebab malas esok. Naik situ boleh ke Den? Tak nak cross nanti tak ada dia punya jambatan tu. Tak apa test lah. Parcel kiri. Betul Den. Tu orang dia dah tunggu dah. Excited. Macam takut-takut je Den. Ada takut-takut je. Ambil gambar terus tau sini kat ujung. Nanti dia dah packing, tak boleh buat apa. Wah, daripada hotel ada restoran dalam hotel. So, kita makan. Makan dulu kat sini. Makan dalam lah. Laos tak rasa sejuk pun. Assalamualaikum. Dah video? Dah. Okey. Kita ni
Region Ngam Wong Wong Wan. Reception semua Muslim, ada restoran halal Muslim. Assalamualaikum. Harga satu malam apa? 700. But termas tak sampai tak? Apa? Sekali breakfast. 700 baht sekali breakfast. Okey lah ni. Okey, Syed ada slipper. Selalu jumpa kat Laos je. Katanya ada. Syed nak tengok toilet. Mak jelaskan sini kan. Kau dua-dua dia panggil. Yes. Okey, ada bathtub. Mana ada. Okey. Ni bathtub. Cantik tu. Kita dekat All Night Market dekat Bangkok. Besar kat ni. Macam uptown juga lah. Tapi besar. Besar. Orang apa tu? Lewat tu. Buat hari cuti. 12. Hari ni hari Isnin cok. Wow, sampai ujung. Besar. Ramkan Hain. Ni kawasan Muslim ramai. Ni yang buka tutup lewat sikit. Yang nak market dari situ semua tutup lah. Yang dekat traffic light ni meriah. Meriah. Itu dia punya. Dekat dengan master. Yang orang sangat. Ya, kita makan, kita menjadi kambing. Makan apa? Ya. Kita makan sayur-sayur kan. Allah, wak, soon je. Tu jiran tu makan apa wak? Macam-macam. Ayam panggang. Dia kan dia haji. Rindu murtabak punya pasal. Pasal murtabak ke? Boleh lah Din. Tak nak nampak kita. Tumpah ya? Okey. Jauh. Hai, berani. Kemot lah kenangan. Tengok dah tadi borang ni dah ada CCTV. Ada CCTV ni. Dia ganti haji ni. Nanti dia rekod. Nanti aku rekod lah ni. Apa nak makan ni banyak-banyak tahu. Ini pergi kat Ini pandai main dengan spek. Oh ya. Tak ada air panas, tak ada. Dah tak air ni? Dah habis dah. Dah habis dah. Buat je. Dia nak panas. Panas. Tak. Boleh siap. Yang mana yang macam Coca-Cola? Betul. Kita off. Allah, ada orang pula. Dekat 3 rekod ada orang pula. Ya, kan.
Assalamualaikum. Salam tengah hari. Lalu pagi kan ni tengah hari. Tengah hari daripada Bangkok, region Ngawang Wan. Hotel owner Muslim. Ada restoran, dalamnya ada restoran Muslim halal. So kita orang tak ada gimana, just melepak je dalam hotel sementara menunggu tiket train pukul 5.30. So kita orang sekarang dah check out. Nak habiskan masa sikit ni, kita jalan-jalan lah kat pusat, tengok, just cuci mata lah, duit dah habis ni. Oh, sampai dah taksi. Taksi sampai. Kita nak pergi pusat. Kita pergi bersih-bersih pusat. Ni wave ni. Main wave sedap lah. Smack dalam tu. Smack. Sini pun dah keras. Data 250. Dah ni 1.5. Lawa ni. Ni enjin PCX sama ni. Cik. Buat 3,000 buat. Apa yang pun? Ada. Okay, kita sekarang dekat Krung Thep Terminal Central. Balik naik train, main tipu lah. Tak kental lah. Kita tak apa, kita dah rasa. Dengar ni, kita memang nak ride Laos, itu kan nak ride Thailand. Alright. Tiket train pukul 5.30. Sekarang pusing-pusing cari kedai kopi ke, lepak-lepak. Okay, aku mahala ke Southern. Okay, so untuk adalah Southern Line. Ramai wah. So kita kena melepak dulu lah kat sini. Ramai gila lah. Southern Line waiting area tu kosong banyak. Okay, aku train ni, train 169 jenis repeat. Kargo nombor 10, katil 40. Ni suasana dia. Nombor 4. Oh, ni kelas 2 tapi buka aircon. Okay. Ada nombor aku dah bagi. Mana nombor dia? Nombor 38. Kau tahu nombor tu kan? Okey. Untuk tip-tip yang naik train, aku recommend kau ambil Special Express je. Jangan ambil repeat. Memang out. Walaupun kita ambil kelas 2. Kelas 2 dia agak low class juga. Better kau ambil Special Express yang episod sebelum tu. Kau dengar tu bising. Pintu pun tutup sendiri, Mat. Kalau yang betul-betul kelas tu, tak, pintu luar tak boleh tutup. Pintu luar tu tu bunyi dia lain macam. So
keadaan dia tak berapa ni. Pelak pun tak ada. Kalau yang sebelum ni dah ada meja tau. Kalau Special Express memang tak ada pelak. Lepas tu lain sama je kot. Kantin tak ada. Yang train 169. Kalau sebab sebelum ni aku dah naik juga yang rapidnya, tapi aku tak ingat lah nombor dia berapa. Rasa 4 lebih kot. Dia tutupkan dah. Rasa kurang bunyi tu. Dia dah tutupkan dah. Okay, sekejap lagi tunggu dia turunkan ni. Tidur. Allah, aluminium ni. Besi ke? Tak ada besi tu. Ni dalam ni besi. Dalam ni. Tak ada besi. Ni. Tak ada. Okey. Hari ke-15. Kita berada di dalam train lagi. On the way ke Anyai. Sekarang pukul 8 pagi. Mungkin lagi 2 jam je tu baru sampai. So aku tak sangat-sangat recommend. Patalung, baru Patalung. So kita tak recommend ambil rapid. Kalau korang tak jenis hisau ukur, ambil Special Express pun dah okey. Sebab kalau Special Express dia sekejap 14 jam je. Ini 21 jam. Rasanya lebih ni. Inilah suasana dia berada ni pagi-pagi kejut. Dah puas tidur. Dia buka, dia kemas. Dia kelas 2, tapi kelas 2 dia macam down sikit. Dia tak ada table, dia tak ada charger. Berbanding Special Express. Wah, banjir. Wah. Tengok banjir belah kanan. Kesan banjir ni, Wak. Dia tanya. Tanya apa? Dia tanya. Tengok pasport. Pasport? Tengok. Baru nampak mata dia. Dia sampai ni. Bau sampai lepas 1 jam. Baru tengok jambatan. Okey, kita dah sampai. Nak ambil motor. Kita nak ambil box. Ya. Tak ada grupa. Dia balut je Wak, lain kali macam ni. Kita dah selesai sampai Anyai train. So kita nak pergi sarapan. Kau lah, motor pun tak ada rupa lah. InsyaAllah motor tak ada rupa. Okay, macam mana perjalanan okey Nanti kita interview sikit-sikit kat kedai makan. Okay, kita nak pergi sarapan. Aku ada orang dah tunggu sana.
Kim Yong Market. Pasca banjir ni. Ada dia. Licin tu. Baik gambar dekat sikit tu. Renovate. Renovate. Kalau hanya renovate, Dia bersyukur lah sebenarnya. Di luar Laos. Laos kejam. Kalau ambil balut weh, motor pun nak tak Tak ada pressure kuat tu. Bukan badan dia. That's why lah. Tuton. Masuk kau apa? Gam tuton. tak tin tu balut, lepas tu masukkan poket. Gigi dalam tu tak ada tu. Yang dalam bukan luar. Dalam. Betul lah. Itulah cerita dia. Dah sampai Hanyai. So tak adalah makan modal sangat. Okey, kejadian seterusnya. Awak niat apa hari ni? Awak niat apa hari ni? Balik kampung. So, kita akan welding batas shaft dah out. Loose. Komen ke-6 Tanya. Komen 7. 5. Kan? Ini otai. Chip. Bukan. Translator. Tak pasal-pasal modal keluar lagi. Ni punca. Punca. Tukar rim. Hari ke-16 kita nak keluar daripada Hotel Danok and then shoot KL. Sepatutnya semalam dah boleh keluar dah, tapi itulah macam-macam ujian. Motor member dah kilat dah. Satu body dia wax lah. Motor yang ujian di tempat lain. Group motor banyak ujian kali ni, right? Pening. So kita balik lah. Alhamdulillah buang dah hotel. Cuma ada problem sikit kat custom tadi. Motor Den dia bunyi surat custom tu, border sana tulis 6/1. Hari ni 8/1. So motor Den kena tahan lah. Lepas diborak dengan orang dia dekat call border sana dia setting highway pula. Tapi semalamnya aku tukar rim ni. Perpisahan di Ulu Benam. Tapi masih kat sana. Din, apa komen Din? Ride kali ni sangat Menarik. menarik jiwa, sangat memberi kenangan. Apa kenangan ni? Kenangan macam-macam kenangan lah. Ada manis ada. Dia tak Semua pening. manis lah. Dia tak pening lah sebab dia skill power. Tak ada, sama je. Cuma nak belasah ke tak nak belasah motor. Okay, thank you for this ride. Mantap. Betul?
cuma satu perkataan je. Hadir. That's all. Motor okey Pak Tok? Motor so far alhamdulillah, tapi yalah keadaannya motor dah uzur kan, tua kan. Jadi for next ride kita kena beli baru, bayar deposit, balik jual. Okey, kira Vietnam on lah ni. Vietnam 2027. Ha. InsyaAllah. Lagi. InsyaAllah. Nak dari sini ke nak fly? Kita mestilah macam biasa jimat masa. Yang muda kita fly lah. Sebab ada rasa seronok naik fly pula kan. Mungkin nak kena tambah forum. Tambah orang ahli lagi. Tambah ahli Untuk lah. ganti Watum. Watim. Tak mungkin lah. Watim sempat lagi 2028 dapat lagi. Dia tak Kenapa jadi. Watim? Tak ada lah. Sonok Watim. Ride kali ni sonok tak? Okey je, tak ada masalah. Alhamdulillah. Legend tu. Diorang ni legend tu. Tak ada isu. Setakat ni motor Watim yang tak ada isu langsung lah. Kotor pun tidak. Kotor. Masing-masing dah basuh lah. Kita tunggu paman pergi solat. Sebenarnya tak ada isu. Cuma kita suka nak jadikan dia satu isu. Okey. Dia tak ada isu. Cuma kita suka. Kita nak buat isu tu sebagai kenangan. Ahli 35. Daripada 11 35. Balik dengan 5 orang. 5 orang je ahli. Belen jangan tanyalah. Yang Belen jangan tanya. Yang pilih ada yang pergi Patani, ada yang masih dekat Nan, ada Haji Nan, Syafiq pergi Patani. Walaupun problem dia punya motor. Yang lain dua orang, Abadin dah balik dengan Cik Mat. Yang ladies hari ni baru pergi ambil motor. So diorang on the way balik KL lah. So episod adventure kali ni memang wow.